pintar. Dahulu kala, 3 ekor babi kecil keluar untuk membina rumah. Tetapi, mereka bukan sekadar membina. Mereka belajar sambil bermain dengan hadiah alam. Tengok, jerami ni seronok sangat nak main. Saya akan kumpul kayu-kayu ni dan anyam sesuatu yang istimewa. Batu bata ni sesuai sangat macam blok teka-teki. Mereka bekerja bersama-sama, menjadikan setiap tugas sebagai permainan membina dan meneroka. Membina ni macam selesaikan teka-teki yang menyeronokkan. Setiap benda dari alam bantu kita belajar. Jom hiaskan dengan bunga-bunga. Mereka ubah kerja keras menjadi mainan yang gembira. Setiap rumah unik ikut imajinasi mereka. Wah, kamu bina semua ni dengan hadiah alam. Boleh ajar saya tak? Sudah tentu. Jom main dengan kami. Dan di situ juga, mereka dapat kawan baharu yang nak belajar. Bersama-sama, mereka berkongsi idea dan jadikan padang rumput itu taman permainan yang seronok. Anyam pokok menjalar ni macam ni. Senang saja. Tengok ni, susun batu bata ikut corak ni supaya kuat dan tak senang jatuh. Seronoknya. Saya tak pernah bina macam ni sebelum ni. Bila kita bermain dan belajar sama-sama, semua jadi lebih kuat. Dan begitulah mereka terokai apa yang Friedrich Froebel mengajari kita. Bermain adalah cara paling hebat untuk belajar.